Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda guys. Bersama dengan aku Ik. Hari ni kita ambil angin baru. Kita shoot kat tempat lain sikit. Ni sebab owner kereta ni yang bawa aku ke sini. Hari ni aku nak shoot kereta ni. Kenapa aku nak shoot kereta ni? Sebab hari ni kita masih lagi dalam segmen 5 benda. Aku nak buat 5 benda tak best pasal kereta ni, yang ramai orang tak tahu. Tapi sebelum aku bermula, aku nak korang like, share, subscribe dulu. Let's go. Alright, so korang dah like, share, subscribe kan? So hari ni kita nak cerita pasal 5 benda tak best dulu pasal Honda City Hatchback ni. Tapi sebelum kita mula, aku nak cerita sikit sejarah lah pasal kereta ni. Kereta ni dilancarkan dekat Malaysia pada Disember 2021. And owner ni beli kereta ni pada tahun 2022. Ini adalah spec V. At that time dia ada S, E, V and then RS. Tapi masa tu RS tu hybrid, belum lagi keluar on the road lah. Ini adalah V sebelum Honda launch variant V Sensing yang ada Honda Sensing Safety Suite tu kan. Yang ni dia V tapi tak ada Honda Sensing. So okay, nombor 1 benda tak best pasal Honda City Hatchback ni, owner ni cakap kereta ni tak pick up. Kereta ni guna engine L15 menghasilkan 120 horsepower dengan 145 Nm of torque. And then dia dipairkan dengan transmission CVT. Transmission CVT untuk Honda City Hatchback ni sebenarnya sama je dengan CVT Honda yang lain. Tapi maybe sebabkan owner ni dia nakkan spirited driving, dia nak pick up apa semua, so dia maybe akan rasa yang CVT tu agak lembab lah. Kalau nak kata CVT lembab, mana-mana CVT pun, Toyota ke Honda ke, dia memang akan rasa sikit lagging lah. Sebab dia tak ada gear ratio tau. Keep running. Dia basically macam kau bawa skuter, kau pulas je, benda terus jalan apa semua kan. Kau tak akan rasa dia punya gear changing, pick up apa semua kan. And aku tak nafikan juga, memang ada rasa sikit lembab juga pasal CVT dia. Pasal aku pernah try yang WRV, cuma dia bukan apple to apple comparison lah. Sebab WRV tu dia pakai tayar dia tebal sikit, lepas tu dia macam berat sikit tayar dia kan. WRV tu pakai tayar size 18 kalau tak silap aku. Maybe tak sesuai lah dengan comparison ni. Satu lagi benda yang tak best pasal ni, sebab untuk pasaran Malaysia dia bagi transmission CVT saja. Kalau macam dekat Thailand, dia ada yang variant 1.0 tu, kalau manual turbo, lepas tu dengan kereta hatchback macam ni, aku rasa lebih sesuai lah kan. Cuma understand daripada side manufacturer, dia tengok juga market tu punya demand. Maybe dekat Malaysia tak ada orang nak pakai manual lagi dah kan, sebab nak ada jam apa semua. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, dia punya seat material. Seat material ni, owner ni ada komplain pasal ni. Honda City Hatchback variant V, at the time dia datang dengan leather seat. Okay, tapi ini bukanlah real leather, ini adalah PU leather kan. Tapi after some time, lepas dia dah guna, dia notice this one. Seat material dia macam fragile sangat. Bila kita tengok kat sini pun memang kita rasa yang macam yang dia punya leather ni agak nipis juga kan. Maybe dia kena pakai, beli kat Shopee ke apa yang cover untuk bolster lah. Maybe Honda Malaysia kena tengok balik material apa yang diorang guna ni. Maybe ada orang komplain, maybe tak ada. Kalau tanya aku pun tak puas hati. So nombor 3, masih lagi dekat dalam. Ini aku rasa common problem lah untuk Honda yang kecil kan. Last time aku buat untuk HR-V, dia ada satu hum kat tengah. Rupanya Honda City Hatchback pun dia ada hum tu juga kan. Tapi ada orang cakap hum ni sebenarnya bila kau turunkan seat, so dia akan flush dengan ni. So that's why dia terpaksa buat hum ni sikit untuk dia ni lah fitkan dengan center tunnel ni. Kalaulah dia boleh nipiskan sikit hum ni, sebab kalau kau tengok seat dia tebal juga, tak adalah nipis sangat kan. Kalau dia boleh nipiskan sikit lagi, sebab tengah ni pun kalau kita nak kata dewasa duduk, tak ramai dewasa nak duduk kat tengah ni kan. Most of the time maybe budak-budak kecil apa semua duduk kat tengah ni kan. So kalau dia nipiskan sikit pun aku rasa masih lagi okey kan. So bila dah ada hum kat tengah tu, agak tak selesa lah untuk orang dewasa untuk duduk kat tengah ni. Kalau let's say lah daripada Semban pergi ke KL pun tak selesa nak duduk situ, apatah lagi jalan jauh yang ke Johor ke Penang ke apa semua kan. So itu nombor 3. Nombor 4, owner ni cakap dia tak suka pasal soundproofing kereta ni. Tapi yang bunyi angin tu bukannya Honda City Hatchback je yang ada komplain tau. Daripada CR-V, Civic pun ada juga orang komplain pasal soundproofing dia. So maybe Honda Malaysia boleh tengok balik material macam mana yang diorang guna untuk halang angin daripada masuk ke dalam ni. Sebab aku pernah juga bawa CR-V pergi ke Melaka, boleh dengar yang bunyi angin tu masuk ikut celah-celah pintu kat depan ni. Sama ada material door visor ni ataupun maybe diorang punya soundproofing tu yang tak berapa insulate untuk halang bunyi daripada masuk ke dalam. Itu nombor 4. Sebenarnya ada banyak yang owner ni komplain pasal benda tak best pasal Honda City Hatchback ni kan. Tapi jangan risau, kita kejap lagi kita cerita juga pasal benda best yang ada pada Honda City Hatchback ni. Okey, nombor 5 ni sebelum aku teruskan, aku nak korang like, share, subscribe dulu sekarang.
Okay, nombor 5 ni owner cakap pasal dia punya plastik interior. Kalau kau tanya aku, kebanyakan kereta pada price range ni menggunakan plastik interior lah kan. Semua hard plastik, dia keras apa semua kan. Cuma yang dekat dalam Honda City Hatchback ni, apa yang aku perasan, dia ada beberapa parts yang dia agak mudah untuk calar. Contohnya macam yang kat sini, yang dekat atas ni, yang tak ada texture ni kan. So after some time, let's say lah belaga dengan apa-apa ke, dia akan mudah calar. Yang macam dekat atas ni texture, yang ni kira okey lah. Cuma yang macam dekat bahagian pintu ni, kalau korang nampak, material dia dah ada keresan macam tanda-tanda stain apa semua kan. Yang bahagian ni agak susah juga untuk kita bersihkan jugalah kan. Tapi overall dia punya design wise, dia punya material punya pemilihan, aku tak ada isu sangat sebab plastik dia agak high quality juga. Cuba part yang macam ni macam ni mudah calar. Tapi yang nice dia untuk City Hatchback ni, interior dia sebab dia bagi leather kat sini tau. So nampak premium sikit lah at this kind of price range. Aku tak boleh nak complain sangat pasal dia punya hard material sebab ini agak normal. Cuma tu lah, Honda ni cakap pasal yang scratchable part ni agak merunsingkan jugalah, especially this part lah. Alright, so itu nombor 5. And sekarang ni kita nak buat pasal 5 benda yang best ada dekat City Hatchback ni. Okay, nombor 1, benda yang aku suka pasal Honda City Hatchback ni, macam aku cakap pada awal video tadi, ini adalah design yang ganti Honda Jazz. Aku happy sangat dia bawa design ni ganti Honda Jazz sebab Honda Jazz tu, macam aku cakap awal video, dia nampak agak feminin. Yang ni dia nampak lah muscular, dia nampak proportion. Yang tu, macam kau tengok dalam video yang aku review tu, dia nampak agak cartoonish sikit lah dengan dia punya design dia roundish apa semua kan. Yang ni kau nampak ada satu muscular line dekat situ. And then lepas tu bila kau kenakan dengan sport rim macam ni, pasang pula spoiler kat situ, body kit sikit, kereta ni memang dah ngam. So aku suka design ni. Yang kedua, kita kena masuk kat dalam. Seat belakang ni, dia datang dengan Ultra Seat. Apa tu Ultra Seat? Ultra Seat ni kau boleh snackkan seat ni ke atas. Kau ada ruang yang luas untuk kau masukkan barang tinggi, barang besar kan, nak pindah rumah apa semua, sini boleh. Dia bukan je boleh naikkan ke atas, yang ni pun dia boleh turun ke bawah. So dia akan jadi flat floor. So kau dapat satu ruang yang luas untuk kau bawa apa-apa kargo yang kau perlukan. So, macam owner ni, dia nak kahwin tak lama lagi, so maybe dia boleh bawa lah. Dia tak tahu lagi dia nak balik kampung nanti macam mana. Dia tengok nanti bini dia bawa balik apa ke kampung nanti. Okay, so itu nombor 2. Nombor 3, engine L50 ni, dia hasilkan 120 horsepower dengan 145 Nm of torque. Basically dia punya figure tu sama je untuk Honda City aku pun figure tu juga, BRV pun figure tu juga, WRV pun figure tu juga. Engine ni, satu yang aku puji dia, kau tekan lah macam mana pun, dia jimat minyak. Normal rating untuk Honda City Hatchback dapat dalam 12 km per liter ke 13 km per liter kan, itu standard. Kalau paling teruk pun dalam town driving kau akan dapat dalam 10, 11 macam tu lah. Tapi apa yang aku nak tekankan, engine ni memang jimat minyak. Nombor 4, kereta ni dia ada spare tire. Owner ni cakap ada kompetitor dia yang tak ada spare tire. Kalau kau tanya aku, yes and no lah. Sebab ada variant RS, ESCV tu dia tak ada spare tire. Dia bagi tire repair kit. Satu, kau boleh jimat ruang dekat dalam boot, dia bagi tire repair kit. Yang tu dia bagi macam pump tire. Lepas tu dengan apa tu, yang spray isi foam dekat dalam tire tu untuk kau berjalan sementara tayar kau pancit apa semua tu kan. Satu lagi, dia dapat ringankan kereta. Lepas tu cost maintenance dia pun kurang sikit lah. Maknanya kau tak payah lah nak maintain tayar spare tu. Tapi problem dia, kalau kau emergency contohnya kau balik kampung and then suddenly tayar kau burst, itu kalau pancit, yes kau boleh guna tayar repair kit. Tapi kalau tayar kau burst, let's say koyak, bocor yang besar, kau tak boleh pakai tayar repair kit tu. Kau mesti nak kena ada spare tayar. Kat mana letak spare tayar tu? Dia letak dekat boot. Ni ruang boot City Hatchback, tak besar, tak kecil, just nice. Yang ni lebih kurang dalam 290 liter lah. Spare tayar dia dekat sini. Yang ni sebab ada barang, so susah. So kita intai je. Yang tu kau nampak macam tak ada kan. Dan sebenarnya di bawah foam tu ada satu spare tayar bukan tu. Tapi kompetitor dia tak ada spare tayar. So nak tak nak kau kena cari je lah juga City Hatchback ni. Sekarang ni dengan model facelift tu nampak lagi smart lah daripada yang ni kan. So nombor 5, aku suka pasal kereta ni sebab dia kecil. Dia compact footprint. Kalau nak compare dengan sedan, wheelbase pun sama. Tapi yang sedan tu dia ada bontot lah, keluar sikit kan. So yang ni dia compact. Since kereta ni ganti Honda Jazz, so that's why Honda buat dia compact macam ni. Tapi cuma dia besar sikit daripada Honda Jazz lah. And then dengan compact footprint ni, let's say kau nak parking pun senang, nak masuk ruang sempit pun senang. Kereta ni kau tak payah risau lah pasal nak maneuver pun semua. City being city, dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat, so senang je kau nak maneuver. Jadi kalau nak cari Honda City, apa-apa Honda lah, carilah aku. Aku rasa sampai sini je video pasal Honda City Hatchback ni. Sebenarnya tak ada banyak isu sangat. Aku pun suka kereta ni, kecil, lepas tu nampak sporty. And then sekarang ni banyak kedai aksesoris dah buat body kit untuk kereta ni. Kau boleh dapat daripada Thailand, daripada ada satu kedai kat Shah Alam, Sri Garage pun ada jual juga body kit untuk kereta ni kan. Banyak geng-geng City semua beli daripada diorang. Itulah dia 5 benda best pasal City Hatchback dengan 5 benda tak best pasal Honda City Hatchback. Kalau korang suka video-video macam ni, boleh komen kat bawah kereta apa lagi aku kena buat lepas ni. And kalau korang suka channel ni, jangan lupa like, share, subscribe. I'm Ik signing off from this week video. We are Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye.